Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Tok Moda Official Channel. Okey, alhamdulillah dalam versi baru Tok Moda Official ni kan. Tok nak tekankan yang pertama awal-awal channel ni ialah mengenai batu kebal. Okey, siapa pernah dengar tentang batu kebal? Yang di mana di Indonesia itu diadakan pertandingan test, bukan test dia sebenarnya lebih kepada kontes sebenarnya. Dia lebih kepada pertandingan. Jadi ramai yang salah faham antara kontes dan juga konten. Okey. Tok sebenarnya kat sini Tok nak menjelaskan tentang dilema yang sedang dihadapi oleh kelab-kelab yang ada di Surabaya, Madura. Okey, berkaitan dengan apa yang saudara Marcel katakan di dalam pembongkarannya mengenai batu tembak. Okey, batu tembak. Jadi untuk penjelasan semua, di dalam kelab tersebut, mereka mengadakan pertandingan. Bukannya konten, bukannya test batu saja-saja, nak test batu kemudian nak jual dengan harga yang mahal. Contoh macam ni, badan besi, cantik kan? Kemudian nak melakukan pembodohan kepada orang awam. Tak, sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya, apa yang berlaku di Surabaya dan Madura itu sebenarnya adalah pertandingan, kawan-kawan. Pertandingan yang mana peserta perlu membayar satu batu ni 20,000 sehingga 45,000 rupiah. Okey, Indonesia rupiah. Ada peserta yang sampai menghantar untuk satu pertandingan tu sampai 100 batu, 200 batu. Dan peserta ada sehingga 300 ataupun 500 bilangan peserta yang hadir. Tengok kepada acara lah. Kalau acara tu kecil, yang kecil pun baru-baru ni dijalankan di Surabaya, ada lebih kurang 300 orang. Kalau yang besar, kita tak tahulah kan. Sebab saya ni, Tok Moda MS ni, itu hari pergi ke Indonesia 21 hari. Bukan 2 hari, bukan 1 hari, bukan 3 hari, 21 hari. Jadi, dalam pengembaraan tersebut, Tok Moda menjumpai satu ruang yang mula-mulanya Tok Moda anggap ianya adalah ruang mistis. Tapi sebenarnya bukan. Ini dah jadi kontes ni sebenarnya, dia dah jadi macam acara rakyat, acara mingguan bagi peminat-peminat batu-batu akik, batu-batu liontin yang macam ini. Orang kata, senang kata, kalau belah-belah perlih, kita kata tak ada pembuat dah lah. Tak ada pembuat lah ni. Tapi orang kata nak menjalinkan silaturahim supaya hubungan tu berterusan, tidak terputus, maka mereka adakan kelab-kelab macam ni dan buat pertandingan tembak batu. Batu dimasukkan dalam gelas, dibalut dengan tisu, dimasukkan dalam gelas, kemudian ditembak. Jadi, pesulap merah ada sekali ni dalam 8 bulan lepas. Pesulap merah dia buat pembongkaran. Jadi, Tok Moda pun tengoklah. Dan Tok Moda berasa agak lucu sekali melihat video pembongkaran yang dia lakukan tu. Memang orang kata ibarat melepaskan batuk di tangga. Pasal apa Tok Moda cakap macam tu? Yang pertama, Tok Moda jelaskan. Yang pertama, di dalam pertandingan itu ada juri, ada panitia dia. Ada piala, ada yuran, ada wang imbuhan untuk pemenang. Lepas tu, ada satu kotak dan ditutupi dengan kaca yang tebal supaya keselamatan orang sekeliling terjaga. Dia pakai senapang angin. Okey, senapan angin yang mungkin sama dengan yang pesulap merah tu pakai.
tapi teknik yang digunakan adalah berbeza. Pesulap merah kata, ya kalau kata kita nak bagi pecah gelas tu, kita tembak di tepi gelas. Di tengah gelas. Kalau kita tak nak bagi dia pecah, kita tembak di tepi gelas. Masalahnya ialah bagi orang yang pernah duduk depan, tengoklah benda ni lah. Ini gelas, di sini dia ada satu besi macam ni. Ngam-ngam untuk laser masuk dan peluru masuk. Kalau kata senapang tu, macam senapang tu terganjak sedikit, dia akan terkena besi di tepi. Dia tak akan kena pada gelas. Itu yang sebenarnya berlaku. Tetapi apa yang pesulap merah tu tunjuk, dengan pakai kotak keknya, dengan apa untuk laluan peluru masuk tak ada, dia main tembak lah. Dia masuk peluru pun tak kena lah. Kan? Jadi di sini sebenarnya untuk pengetahuan lah bagi mereka yang berminat dengan batu kebal tembak ni, kan, tapi kemudiannya membatalkan kerana melihat kepada aksi pesulap merah. Okey. Pesulap merah ni kalau bagi saya nak minta maaf cakap lah. Kalau law ni dia ketandusan konten, dia ketandusan idea, dia ketandusan dah. Dia sampai ke level yang dia dah ketandusan sangat-sangat lah. Sebab dah banyak benda yang dia bongkar. Saya pun dah ikut dia lama. Dengan menggunakan ID yang ini, kan, dan juga ID yang satu lagi. Lama saya ikut dia. Daripada dia muda, dia kering, handsome, sampai lah ni dah gemuk macam saya dah. Kan? Jadi, dia ni orang yang mencari konten. Dan saya tengok di dalam video pembongkaran dia tu, ibarat seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, sepatutnya apabila dia nak test, dia nak melakukan pembongkaran ni, dia perlu pergi ke Surabaya dan masuk ke dalam kelab tu, acara tu, semasa acara tu berlangsung, dan dia tengok sendiri ataupun dia boleh tembak sendiri. Akan ada peserta yang sanggup untuk batunya ditembak oleh pesulap merah. Tak menjadi masalah pun. Yang best tu, bukan sekadar ada besi bentuk macam ni tau, untuk peluru masuk. Pintu kaca tu, pintu kotak tu ditutup dan ada lubang muat untuk masuk peluru. Kalau kata lari sikit, memang sama ada kena pintu kaca ataupun kena besi tersebut. Dia takkan kena pada gelas. Ini saya bercakap mengikut apa yang saya tengok dalam satu kelab tu. Kalau kelab lain, dia tak ada benda ni, dia main tembak, besi untuk peluru masuk pun tak ada, wallahualam. Saya tak boleh nak kata apa yang tu, kan. Tetapi untuk pengetahuan semua dan juga pesulap merah sendiri, ada kelab yang betul-betul jujur di dalam pertandingan kontes ini. Baik, yang kedua saya nak tanya, pembongkaran apa? Benda ni acara. Penganjur dia menganjurkan acara. Peserta dia masuk dalam acara itu, dia bayar. Bukan percuma. Dia bayar. Jadi bayangkan, ada peserta yang masukkan 100 biji batu. Awak kalikan 100 biji batu kali dengan RM20,000. Berapa malam tu dia kena bayar? Kalau dalam duit Malaysia, banyak juga duit tu. Sebenarnya. Bolehlah bayar motor 1 bulan. Mungkin ramai tak tahu benda ni. Jadi, di dalam acara ni, ada yang hantar sampai 100 biji batu, dan kesemua batu dia gagal. Pecah semua gelas. Balik dengan tangan kosong. Dia dah habis tadi berapa juta untuk 100 batu. Kalau kata dia menang sekalipun nombor 1, hadiahnya baru RM800,000. Okey. Sekarang ni apa tujuan acara ni dilakukan? Okey, bagi penganjur, saya bercakap as a Malaysian people. Kalau benda ni berlaku di Malaysia, kalau penganjur, of course lah kita nakkan keuntungan. Bagi peserta pula, kita mahukan pembuktian. Iaitu di mana contohnya, saya tunjuk. Contohnya seperti ini.
Okey, pembuktian bahawa batunya itu mempunyai energi, mempunyai kekuatan untuk menahan tembakan. Contoh seperti ini. Okey. Itu Sinaga tu nama peserta ya, bukan saya ya. Sebab saya salah seorang kolektor batu-batu tembak di Malaysia. Okey. Ini dapatnya nombor 1. Hadiahnya 800 ribuan. Ini kalau dilihat di sini, ini 2 bintang. Ini acara yang biasa dilakukan ni. Kalau 3 bintang, dia ada 3 bintang, maksudnya itu acara event besar. Itu hadiahnya sampai 3 juta hadiahnya kalau untuk juara. 3 juta. Malah di Madura itu sampai menawarkan hadiah kenderaan. Saya enggak pasti kenderaannya jenis apa, sama ada mobil atau kereta itu saya enggak tahu. Saya enggak pernah ke Pulau Madura untuk menyertai pertandingan batu kebal. Jadi kepada saudara pesulap merah, iaitu kepada Marcel, saya sebagai orang yang sudah berusia, yang mengikuti awak semenjak awak itu masih remaja, sehingga kini awak itu sudah gede seperti saya ini. Ya. Jadi saya ingin menasihatkan kamu sebelum melakukan sesebuah konten itu, diperiksa dahulu. Saya akui kalau di Jawa Tengah, kalau di kawasan Jawa Tengah itu memang ada aktiviti pembodohan batu kebal, di mana sama-sama timnya sendiri melakukan settingan. Nembak, pakai senapangnya juga bukan senapang yang standar. Dia pakai senapang yang enggak ada laras atau larasnya pendek. Pelurunya juga kecil. Jadi hal ini seharusnya saudara Marcel harus kamu teliti dahulu sebelum kamu melakukan konten, ataupun di dalam konten kamu tersebut kamu jangan awamkan. Awamkan ini bermaksud kalau di Malaysia ya. Jangan kamu sapu semua. Kamu harus bercakap, berlapik. Itu kalau caranya kalau orang yang bergaul dengan para habib, para syekh. Cara percakapannya itu ada lapik, ada alas. Jadi seharusnya kamu tahu, dan sememangnya kamu tahu. Ada yang benar-benar melakukan praktek yang jujur, dan ada juga yang melakukan pembodohan. Tapi apabila kamu melakukan video seperti ini, minta maaf ya, saya menyatakan bahwa kamu sedang melakukan pembodohan ke atas diri kamu sendiri. Itu. Kerana lambat atau cepat, perkara ini akan beredar dan ramai orang akan ketahuan. Ya. Jadi saya nasihatkan, apabila kita melakukan sesebuah video itu, sebelumnya kita tanpa menyiasat. Kemudian apabila sampai waktunya itu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita, memberikan kepada kita petunjuk, lalu perlu kita siasat lagi, cari lagi. Dan jika benar perkara ini adanya kita salah 50-50 atau semuanya sekali, maka seharusnya kita melakukan pembaikan. Itu caranya yang tepat, saudara Marcel. Jadi nasihat saya di sini ya, pertandingan acara atau kontes itu, kalau di Surabaya itu dipanggil kontes batu tembak ini, dilakukan lebih kepada untuk merapatkan ukhuwah. Sebenarnya adalah satu cara untuk mereka ini ahli-ahli batu. Ya, saya tidak menyebut ahli-ahli mistis ya, kerana apabila saya di dalamnya, saya dapati kebanyakannya adalah ahli batu, bukannya ahli mistis. Yang percaya kepada mistis ini, apabila kamu menunjukkan bahwa kamu percaya kepada mistis, maka seseorang itu pasti akan melakukan sesebuah pembodohan untuk mendapatkan keuntungan daripada kamu. Di dalam pergaulan saya bersama mereka itu kurang aktiviti mistisnya. Yang ada itu adalah fisik dan juga kimia. Bagaimana untuk membuatkan sesebuah batu itu tidak pecah. Dan kenapa apabila di dalam kontes yang seterusnya itu ianya pecah? Ada sebab di dalam kimia dan juga fisik.
melalui molekul-molekul batu tersebut jika dikaji. Ya, itu saya nggak mau debatkan di dalam video ini kerana kalau saya debatkan melalui sains dan juga kimia, ini akan menimbulkan lebih banyak debat di kemudian hari. Ya, jadi insyaAllah untuk kamu ya, Pak Marcel, jika melakukan sebuah video ataupun konten, jangan ia bukan sekadar konten untuk kamu mencari nafkah. Namun, ianya harus sebelumnya diselidiki, disoal dulu, disiasat dahulu, dicari dahulu. Kemudian baru kita lakukan konten. Ya. Oke, sekian nasihat dari saya untuk tujuan batu kebal tembak ataupun batu kebal ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.